Ada seorang perempuan ni, jenis kedekut tapi tak nak nampak kedekut. Setiap kali travel luar negara, dia akan beli cenderamata paling murah je untuk kawan-kawan. Sampai satu hari dia pergi Iceland. Kat kedai souvenir, dia nampak batu gunung berapi yang rupa macam SpongeBob ni dijual mahal gila. Dia tak beli pun batu tu. Dia ambil gambar je. Balik negara, dia cari batu yang hampir sama bentuk belakang rumah dia. Masa lepak dengan kawan-kawan, kawan tanya, tak bawa souvenir ke dari Iceland? Dia pun keluarkan handphone, dia tunjuklah gambar batu mahal tu. Lepas tu buat-buat cerita konon dia beli tapi beg berat sangat. Nanti korang datang rumah ambil katanya. Tanpa tahu yang diorang sebenarnya bawa balik batu belakang rumah dia je. Kalau beli batu mahal tu orang kata kena tourist trap. Yang ini apa? Ni kedekut level genius atau level scam. Moral of the story, cuba komen di bawah.